Hmm, kenapa Syed? Nak tanya, kenapa cikgu nak jadi cikgu? Ha, jom kita pergi tanya. Jom. Assalamualaikum guys. Jom kita cari cikgu yang pertama. Jom. Assalamualaikum cikgu. Kenapa cikgu nak jadi cikgu? Waalaikumsalam. Sebenarnya memang cita-cita saya sejak mula sekolah untuk menjadi seorang guru. Jadi mungkin itulah niat suci saya dari kecil. Jadi Allah Ta'ala makbulkan saya menjadi cikgu hinggalah sekarang. Alhamdulillah telah menjadi cikgu lebih daripada 30 tahun. Dan saya memang sangat suka dengan kerjaya sebagai seorang guru. Waalaikumsalam cikgu. Salam. Kenapa cikgu nak jadi cikgu? Emil dan awak semua, saya sebenarnya membesar dengan ibu bapa yang kedua-duanya guru. Jadi kehidupan saya tu saya sentiasa melihat arwah bapa saya bekerja sebagai guru. Dan secara tak langsung itu telah menjadi cita-cita saya. Dari kecil tu saya suka menaip, menggunakan mesin taip zaman dahulu. Saya suka menulis dan saya suka membuat apa yang guru yang ditunjukkan oleh ayah saya itu buat. Jadi secara tak langsung ia telah membentuk diri saya untuk menjadi seorang guru. Oh begitu. Terima kasih cikgu. Sama. Masa mula-mula dulu mak saya yang suruh. Tapi sekarang ni saya sedar yang kerjaya cikgu tu bukan fokus kat dunia saja, malah akhirat sekali. Dua-dua kita dapat. Salam. Kenapa cikgu nak jadi cikgu? Sebab saya nak cakap kat dalam kelas. Cikgu nak jadi cikgu. Sebab mak saya suruh. Dia cakap jangan jadi yang lain. Kalau ikut betul, Cik nak jadi pramugari. Sebab saya tengok cikgu-cikgu ni pakai baju cantik-cantik. Untuk mendidik anak bangsa. Sebab cikgu ni adalah satu kerjaan yang mulia. Boleh membentuk, membina dan mencipta generasi yang lebih hebat untuk negara kita. Ustaz. Syad, ya. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa Ustaz nak jadi cikgu? Okey, kenapa Ustaz nak jadi cikgu yang pertama sebab Ustaz minat lah. Minat jadi cikgu. Minat tak? Minat nanti jadi cikgu, okey. Yang kedua, amanah daripada atuk Ustaz. Dia nak daripada kecil Ustaz jadi seorang pendidik. Jadi sebab itulah Ustaz menjadi cikgu. Okey, Syad. At first memang saya tak jangka akan jadi cikgu. Sebenarnya diminta oleh parents saya, tapi bila kita dah masuk dalam dunia pendidikan, kita tahu apa istimewanya jadi cikgu ni. Itu yang cikgu rasa. Okey. Saya nak jadi cikgu supaya saya boleh beri pengalaman baru, ilmu baru kepada murid-murid. Supaya mereka lebih matang dan berjaya pada masa depan. Okay. Assalamualaikum cikgu. Nak tanya boleh? Cikgu, kenapa cikgu nak jadi cikgu? Kenapa saya nak jadi cikgu saya nak jadi cikgu ni sebab saya suka dengan kanak-kanak. Dan juga saya rasa saya seronok berada di sekolah. Oh begitu. Terima kasih cikgu.